Ramai yang tak ikut sebenarnya. Ni semua pelakon-pelakon. Naik ada tingkat 5, ada naik tingkat 10, ada yang naik baru tingkat 25. Kalau susah nak cari masa bersenam di rumah, apa kata kita try bersenam di office. Jadi macam mana tu? MITI ni dekat dengan masjid wilayah, lebih kurang 1 km. Jadi masa solat Jumaat saya selalu jalan kaki je, ulang-alik dapat 2 km. Ni pun baru balik solat Jumaat. Kalau office kat bangunan tinggi, kita boleh guna tangga. MITI ni ada 31 tingkat. Office saya di tingkat 30, jadi sekali-sekala daripada kita guna lift, apa kata kita guna tangga. MITI pun memang ada kempen galakkan penggunaan tangga. Tengok ni. Jom naik tangga. Nampak tak seberapa tapi cukup berkesan. Okey, jom kita naik tangga. Jom. Okey. Kita tengok kita tu lagi. Tahniah. Mengurang dah sampai sini cukup dah. Okey. Tahniah semua, tahniah. Okeylah, alright. Pegawai MITI ni dia dah tak larat. Jadi saya tak akan paksa mereka, jadi saya continue dulu. Okey. Okey. Kena rekod semua nak buktikan. Okey, kita sekarang di tingkat baru lepas tingkat 10. Okey semua? Penat boleh lagi 20 tingkat. Jom. Laju sikit. Paling kita tukar baju Kita tukar baju lain ni. Peluh sikit. Okey, kita ke tingkat 14. Okey, tingkat 15. Macam mana kameraman, okey? Kameraman masih muda. Tingkat 18. Dia setiap tingkat ada 2 flight. Okey, tingkat 20. Lagi 10 saja tinggal. Tingkat 23. Tingkat 24. Tingkat 25. Lagi 5 tingkat. Tingkat 27. 3 lagi tingkat. Burns calories Tingkat 29. 1 lagi tingkat. Okey. Tahniah. Kita sampai tingkat 30. Okey, kita alhamdulillah dapat naik 30 tingkat menggunakan tangga di pejabat saya di MITI, dan memanglah berpeluh. Jadi kita memang dah ada satu baju spare. Kena tukar baju kalau nak buat ni. Kalau boleh, kalau nak buat sebelum kerja, pastikan ada baju spare. Kalau lepas kerja tu, kalau nak balik rumah, boleh tukar kat rumah lah. Okey, naik tangga ni memang menggunakan kalori yang banyak. Kita bakar 8,000 kalori, berat badan akan turun 1 kilogram. Kan kita tunggu kawan-kawan kita ni, dia ni sebenarnya dah baru sampai, tapi ramai yang tak ikut sebenarnya. Ni semua pelakon-pelakon. Naik ada tingkat 5, ada naik tingkat 10, ada yang naik baru tingkat 25. Tak ada dah hanya Syah seorang je yang ikut saya 30 tingkat. Yang lain ni semua berlakon. Okey. Terima kasih.